Yang saya paling bangga sebenarnya yang ni, my latest project ni. Oh. My latest Kulit wayang. kulit wayang. Saya sebagai Tok Dalang. Sebab saya tak sangka saya boleh buat. Saya bukan orang Kelantan. Lepas tu saya kena bawa karakter Tok Dalang. Patungnya tak payah. Dia ni melambaikan kebaikan, kekuatan, kesabaran. Banyak kerja, a lot of homework lah saya kena buat untuk projek ni. Dan bila dah keluar premiere tu, saya macam puas. Dia macam, saya ingat filem Mak Kilau, Pendekar Awang yang saya buat cerita epik tu, dah epik lah, dah susah lah kan. Oh tak, cerita ni lagi epik untuk saya bagi daripada filem epik lah. Sebab at least Pendekar Awang, filem Mak Kilau tu saya ada basic boleh bersilat. So adalah sikit kemudahan kat situ kan untuk bersilat watak-watak macam tu. Tapi yang ni memang dari zero. Memang from scratch. Wayang kulit tak reti, cakap Kelantan tak reti. Kecek Kelantan susah lah. Susah. Betul. Saya kan, wife saya kan orang Kelantan. Okey. Dia kalau borak dengan saudara mara dia, saya keluar.